Jangan sapu ubat gigi, krim, lotion pada bahagian lecur. Pakai perubatan. Kalau tak bagi semua tu sapu, apa kata kita cuba pula sapu minyak zaitun, madu. Cuba kita guna makanan sunnah pula. Asyik guna ubat moden, guna perubatan modennya. Cuba kita kembali kepada cara baginda Nabi SAW. InsyaAllah. Sebab takkan kita nak kaji dan terus mengkaji pula makanan sunnah ni. Kata kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi, bila kita nak guna makanan sunnah ni, kita nak makan, amalkan ni, kita tak takut. Sedangkan, tu real food berbanding ubat perubatan ni yang ada hari ni. Semuanya chemical. Semuanya sintetik. Bukannya makanan real food. Hari ni kita takut dengan real food. Makanan proses food ni kita, tak apa. Fast food pun kita okey. Macam vitamin lah, vitamin C ni ada dalam buah oren. Tapi hari ni Amerika ni dia buat ada dalam bentuk kapsul. Sedangkan sebiji buah oren tu kita boleh makan, dapat vitamin C tu berbanding kita amalkan yang kapsul tu, vitamin yang ada dekat pasaran ni yang jual dekat farmasi tu. Vitamin dia tu siap-siap tak ada vitamin. Gula je lebih, manis je lebih. Memang nampak itu mudah nak makan berbanding buah oren. Kita kena beli, kita kena potong dia, kena basuh. Itu real food. Tak perlulah kita risau. Sama juga dengan madu ni. Kita nak kaji dululah. Doktor kata tak boleh makan madu, panas. Tak boleh letak madu ni, panas. Minyak zaitun tak boleh, berminyak. Sedangkan ni sunnah Nabi SAW. Makanan yang Allah SWT cipta bagi untuk kita. Allah SWT tahulah benda apa yang perlu dalam tubuh badan kita ni. Bukannya doktor ni nak jadi Tuhan je sebenarnya. Inilah Tuhan sebenarnya, dia nak jadi Tuhan. Awak ni kalau tak makan ni nanti dapat sakit ni. Kena makan ubat ni, tidak. Penyakit awak dapat ni, dapat. Sebenarnya kita stok ubat tu lah lagi baik daripada kita terus menerus ambil ubat perubatan moden ni sebenarnya. Allahu Akbar. Takkan kita mudah sangat tertipu ni. Doktor pun akan cakap, datang lagi ya, bulan depan, minggu depan, 2 minggu sekali makcik kena makan ni. Cuba kita berubah pula. Ubah. Kata kita beriman kan, kita kena yakin lah. Memanglah makanan sunnah ni dia lambat berbanding perubatan moden hari ni. Sebab orang kafarah ni, dia semua nak cepat, nak kaya cepat. Nak makan pun, nak makan yang segera cepat. Jadi, siapa tahu? Siapa ni, dah di doktrin kita ni, semua nak cepat. Nak bawa kereta laju. Fast result. Semualah fast food lah. Semualah. Semua nak fast. Fast queue lah. Semua. Tu yang hari ni kita tak sabar. Kita tak menahan diri. Cubalah kita kembali kepada fitrah manusia yang sebenar. Kembalilah kepada makanan sunnah. Tak perlu pun nak guna barang-barang yang ada hari ni. Cukuplah dengan mengamalkan sunnah. Bagi yang beragama Islam lah. Yang bukan agama Islam pun, insya-Allah mereka pun tak ambil pun ubat-ubat doktor ni. Sebab mereka tahu ubat doktor ni kalau lagi makan, lagi sakit dah. Auzubillah min zalik. Ayolah kita sama-sama ubah. Bila lagi? Cubalah pula.
Bukan cuba, memang kena cuba. Makanan sunnah, amalkan. Madu ni bukannya hari-hari kita makan. Bila perlu je, seminggu sekali, 2-3 hari sekali, amalkan. Bukannya hari-hari kita makan madu. Minyak zaitun, habatus sauda tu, insyaAllah hari-hari boleh amalkan. Yang tu boleh amalkan sebab tubuh kita ni sangat memerlukan minyak zaitun. Minyak zaitun ni memang raja segala buah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.